minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatan wassalaman ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bab ke-12 dalam kitab Katatib Al-Quran fi Tajwid Kalam Ar-Rahman membincangkan hukum berkaitan sifatil huruf, sifat huruf. Jom kita baca daripada kitab Katatib Al-Quran fi Tajwid Kalam Ar-Rahman. Yang dimaksudkan dengan sifat menurut bahasa memberi makna kepada sesuatu seperti ilmu, hitam atau putih. As-sifat di sini bukan bermaksud an-na'at seperti yang dibahaskan oleh ahli nahwu atau merujuk kepada makna seolah-olah atau misal, tidak. Apa yang dimaksudkan ialah sifat al-ma'ani, sama ada yang boleh dilihat ataupun tidak. Ini sifat dari sudut bahasa. Dari sudut istilahan, menurut istilah pula, sifat huruf adalah kaedah. Sifat huruf adalah kaedah yang tepat ketika menyebut huruf seperti sifat jahr, isti'la, qalqalah dan sebagainya. Sifat merupakan kayu ukur sesuatu huruf kerana huruf tersebut dapat dibezakan sehingga diketahui mana yang lebih kuat dan mana yang lemah. Khususnya bagi huruf yang keluar daripada makhraj yang sama. Contoh, makhraj huruf ta dan makhraj huruf ta sama. Tapi nak bezakan huruf yang keluar daripada makhraj yang sama ni adalah dengan sifat itu sendiri. Jika tidak ada sifat al-itbaq dan sifat al-qalqalah pada huruf ta, kita mungkin tidak boleh membezakan antara huruf ta dan huruf ta. Penerangan mengenai sifat ini membolehkan kita tahu kaedah menyebut huruf mengikut tabiat semula jadinya seperti keluarnya suara ataupun tidak. Jom kita pindah pada poin yang seterusnya, iaitu fawaidus sifat. Faedah sifat. Ada 3 kelebihan untuk kita tahu sifat-sifat huruf ni. Apa kelebihan bila mana kita mengetahui sifat-sifat huruf ni? Yang pertama, membezakan huruf-huruf yang berada pada makhraj yang sama. Contoh macam saya sebutkan sebentar tadi, makhraj huruf ta dan ta sama. Jadi kita nak bezakan huruf yang keluar pada makhraj yang sama ni adalah melalui sifat yang terdapat pada huruf tersebut. Faedah yang kedua, mengetahui sifat huruf yang kuat dan sifat yang lemah, bagi mengetahui mana yang harus diidghamkan dan mana yang tidak. Jika huruf tersebut mempunyai kekuatan dan keistimewaan daripada yang lain, ia tidak boleh diidghamkan kerana ia akan menghilangkan keistimewaan tersebut. Jadi bila mana kita mendalami sifat-sifat huruf ni, kita boleh beza mana huruf kuat, mana huruf lemah. Dan bila mana kita tahu mana yang kuat, mana yang lemah, kita boleh aplikasikan hukum pada huruf tersebut. Contoh idgham tadi. Jadi kita pindah pada faedah yang ketiga, memperelokkan lafaz huruf yang berbeza makhraj. Ada huruf yang berbeza makhraj, tapi dengan kita tambah ilmu berkaitan sifat huruf ni, dapat memperelokkan lagi cara kita menyebut satu-satu huruf tersebut. Perbezaan pendapat ulama pada jumlah sifat pula. Jom kita baca daripada kitab Katatib Al-Quran fi Tajwid Kalam Ar-Rahman. Ulama berbeza pendapat mengenai jumlah sifat. Ibnu Jazari dan pengikutnya menyatakan ada 18 sifat. Sebahagian ulama lain menyebut ada 20 sifat. Dan ada juga pendapat yang menyatakan terdapat sehingga 44 sifat huruf. Dalam hal ini, kita telah memilih pendapat yang masyhur, iaitu sifat huruf mengandungi 20 jumlah sifat. InsyaAllah nanti episod akan datang kita akan bincang pembahagian sifat ini insyaAllah. Perkongsian muqaddimah berkaitan sifatul huruf, sifat-sifat huruf ini saya kongsikan daripada kitab Katatib Al-Quran fi Tajwid Kalam Ar-Rahman. Panduan lengkap ilmu tajwid. Bagi anda yang berhajat untuk dapatkan kitab istimewa ini, dapatkan di www.nashrulquran.com atau hubungi admin Akademi Nashrul Quran di 0167182825. Jangan lupa like, komen, share, subscribe YouTube channel Katatib Al-Quran. Follow juga semua sosial media Katatib Al-Quran. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.